Kecoh hari tu pasal kedai ni. Kecoh pasal apa tu? Yang kecoh sangat kedai ni ramai aja. Daripada dulu tak pernah surut. Inilah kedai ikan bakar terdarat paling murah dalam sejarah Melaka. Dari hari pertama dia buka sampai sekarang. Tapi kali ni bukan pasal ikan bakar, dia dah ada menu baru. Dekat sini selain harga murah, kualiti dan kuantiti insya-Allah berbaloi-baloi. Mana nak dapat ikan bakar atau seafood bawah RM50 siap dengan air. Sedang kata tengah bulan pun boleh makan ikan bakar. Cuma sekarang kat sini dah ada menu western. Konsep dia masih sama, harga mampu milik, insya-Allah berbaloi dengan kualiti dan kuantiti. Owner kedai ni pernah cakap sedap tu subjektif, tapi kalau datang sini insya-Allah mampu makan lagi. Sampai tahap regular customer kat sini, ada yang repeat makan seminggu sekali, ada yang makan sampai seminggu berkali-kali. Jujur kata, kita yang buat konten, masa buat konten makan lain, yang datang sini makan pun lain. Dah tak terkira berapa kali repeat makan kat sini. Sebab kat sini dia memang bakar panas-panas, barang pun segar-segar, portion pun puas hati, harga berbaloi sangat. Sekarang pun dah ada macam-macam menu, dah banyak pilihan, ruang makan pun luas. Owner pun tahu customer dia memang ramai, dia siap tambah lagi kemah kahwin. Boleh dah serbu lepas ni. Dapur ijan terbakar, dia betul-betul dekat air mulik, tengah darat ada ikan bakar. Serbu. Alhamdulillah.